Tu dia, sebiji telur dah masuk. Ni serkam Ria ni. Ada makanan sizzling. Yang buat sizzling ni bukan calang-calang. Yang ini chef tau. Pengalaman dia 25 tahun. Dan ni baru je buka. Baru je 3 bulan. Dah ramai yang singgah. Berasap-asap abang ni hantar. Yang ini kuih tiaw Cantonese. Pekat juga kuah dia ni. Memang terangkat lah rasa dia ni. Tambahkan sikit cili jeruk. Tak cukup pedas, tambah yang ini pula. Yang ini menu yang kedua. Yimi sizzling. Sebelum makan, kita gaulkan dulu yimi ni supaya sebati dengan kuah dia. Rasa jangan cakap lagi lah. Dah kata air tangan chef. Yang akak ni hantar chicken grill. Ayam dia lembut dan juicy. Kicap pula dengan sos black pepper yang dia bagi ni. Kombinasi rasa benar-benar lazat. Yang nak makan chicken chop pun ada. Usyuk juga otai-otai kita ni makan. Harga makanan dekat sini semuanya berpatutan. Cita Rasa Hotel, harga kaki 5. Hujung minggu ni dah boleh datang di Chef Sizzling. Pan SK Serkam Darat. Okay, bye.